kan kau ditinggalkan dekat marih seorang-seorang, apa korang buat? Lama juga aku cari cerita ni, The Martian yang keluar tahun 2015. Cerita ni mengisahkan pasal sekumpulan angkasawan yang dihantar ke marih untuk buat kajian kat sana. Masa diorang tengah buat kerja, ada satu insiden yang terjadi and Mark Watt ni, salah seorang daripada diorang ni disangka dah meninggal. So kapten dia terpaksa buat satu keputusan yang berat untuk tinggalkan Mark seorang-seorang kat sana. Tapi sebenarnya Mark ni hidup lagi, cuma alat pengesan nadi dia tu rosak. That's why dia punya group ni ingatkan dia dah tak ada. Bermulalah kisah Mark seorang-seorang dekat marih, macam mana dia nak stay survive, and yang paling penting sekali macam mana dia nak contact bumi untuk bagi tahu yang dia masih hidup. Bayangkanlah kau ditinggalkan dekat satu planet, tak ada penghuni, seorang-seorang. Gila lah. Aku kalau kena tinggal kat dalam hutan seorang-seorang pun aku dah overthinking dah. Pada aku cerita ni sangat satisfying sebab dia tunjukkan surviving skill yang another level. Sebab walaupun tak logik, tapi movie ni buatkan kau fikir, boleh macam itu. Dan lagi satu yang aku suka, dia punya visual untuk space tu memang clean, tak nampak macam dalam studio ataupun guna CGI, and kau boleh rasa dia punya vibe isolated tu. Kalau korang suka cerita survival ataupun cerita berkenaan dengan space, korang boleh tengok cerita The Martian ni, ada dekat Disney Plus.